Sia-sia je kita orang nangis. Sayang juga korang kat kebenaran ya. Nampaknya sistem komunikasi kapal ni dah rosak lepas terempas tadi. Kalau macam tu, kita kena teleport keluar dari planet ni. Barulah kita boleh call untuk bantuan. Maaf kata Papa, saya kena cas tenaga dulu. Aduh, kamu ni dah macam phone dah pula. Dah kena charge. Ocobot, kau boleh baiki semula sistem komunikasi komputer ni kan? Rasanya boleh. Aku akan cuba. Okey, kalau macam tu, kau tinggal sini dengan Kapten Papa. Yang lain, ikut aku cari Yaya dan Ying. Tapi nak cari dekat mana? Kalau ikut Kapten Papa, mereka jatuh ke kanan dan kiri dari kawasan ni. Apa tu? Alamak, dah mula dah. Apanya dah mula, Kapten Papa? Kalian, cepat datang ke sini. Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni tak ada masalah, pergi cari masalah. Itu, lihat itu. Medan perang. Boy, lihat tu. Kalau betul Yaya dan Ying ada di sana, Diorang dalam bahaya. Kita tak ada pilihan lain. Ocobot, kau sembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Gopal dan Kuali, kita kena masuk ke medan perang. masuk medan perang. Kuasa elemental. Boy, kuasa dua. Jom Gopal, ikut aku ke situ. Baik. Kuali, kita ke sana. Okey. Hati-hati semua. Jumpa lagi. Luncuran ais. Cepat lagi. Lontaran cakera api. Boy, kita harus cari jalan masuk dengan cepat. Ada jerumus. Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana. Itu serpihan sayap kapal MOS kebenaran. Hei! Berhenti! Bagi kami masuk, Bang Askar. Apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi! Siapa kau? Aku, Bobo. Siapa itu? Lah, kamu ni anggota Tapox ke?
Ya, pakcik. Oh, terima kasihlah sebab jaga keamanan galaksi ni. Hai, kalau Tapops tak ada, hura agaknya galaksi ni. Nak sampai sini je lah ya. Jalan pakcik ke sebelah sana. Tapi mana kampung ais batu api tu? Oh, kamu naik bukit tu. Sampai atas nanti akan nampak kampung tu. Terima kasih, pakcik. Jumpa lagi. Oh, depan tu je. Baru je ingat. Tingginya tempat ni. Wow, my hometown. Dah ada signal. Vin! Boy Gopal dan Kuali dah sampai di Baraju. Bagus. Akhirnya bantuan dah sampai. Diorang dah pergi cari Yaya dan Ying. Kau dan Rok Taroka kena cari Tok Taroka dan tanya tentang Panglima Pairapi. Kenapa dengan kau ni? Nothing. I just miss my hometown. Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri bersama.